Hai, minggu ni I dapat satu call daripada my friend, my very good friend lah. Dia baru dapat satu baby. It's very good news. Cuma itulah, dia ada bagi tahu tentang yang isteri dia tak dapat menghasilkan susu walaupun dah sebulan. Masih ada tapi tak dapat menghasilkan susu yang banyak. So I was thinking kan, maybe hari ni I nak cakap tentang tu. Pembedahan pediatrik itu kepakaran saya, Dr. Daniel sini. Hari ni kita nak bincang tentang macam mana ataupun langkah-langkah yang kita boleh mengambil untuk memastikan kita boleh menghasilkan susu badan yang lebih banyak. Ini untuk ibu-ibu, terutamanya ibu-ibu first time lah. Okay, so ibu-ibu kena faham ya, selepas melahirkan anak, secara semula jadi kita punya badan dah ready untuk menghasilkan susu. Cuma apakah mekanisme untuk memastikan kita ada susu yang secukupnya? Okay, so benda pertama ialah kita kena ada rangsangan. Okay, so bayi kena latch on pada kita punya buah dada, terutamanya di sekitar areola. Ingat ya, nipple ialah satu conduit untuk susu berlalu, tapi kilang susu tu berletak di belakang, di sebalik areola. So mulut baby kena latch dengan areola tu dan dia kena sedut. Jangan sedut di puting. Itu yang akan menyebabkan sakit untuk ibu apa. Nombor 2, aksi daripada baby yang tengah breastfeeding ni, ini akan memberi satu signal melalui oksitosin ke otak. Okey, lepas tu otak pula akan menghasilkan hormon prolaktin dan ini akan stimulate kita punya kilang susu di sekitar areola tu untuk menghasilkan lebih banyak susu. So, nampak tak? Aksi ataupun stimulasi daripada baby itulah benda yang paling penting. So, jikalau pada peringkat awal tak banyak susu, jangan stop. Walaupun you bagi susu formula ke apa ke, tapi just pastikan baby tu sentiasa menyedut. Sebab lama kelamaan stimulasi ni akan menghasilkan susu yang banyak. So, jangan give up. Nombor 2, pastikan ibu jangan stres. Bila ibu stres, hormon dari otak yang prolaktin tu akan berkurangan. Ini akan menyebabkan susu ibu kurang. So ingat dua benda yang penting. Nombor 3 ialah air. Sila minum air yang secukupnya. Kita kena ada secukup banyak air untuk menghasilkan susu. Okey. Saya harap ibu, terutamanya ibu faham tentang benda ni. Jika ada apa-apa soalan, letak di bawah komen. Saya akan jawab seperti biasa. Share, like dan follow akaun saya untuk tips-tips seterusnya. Okey. Bye.